Seorang lelaki dipercayai warga asing berjaya di berkas penduduk selepas memecahkan 15 patung berhala di Kuil Sri Mahamariaman, Taman Panorama Lapangan Perdana Ipoh awal pagi tadi. Dalam kejadian 1.15 pagi itu, lelaki berusia 20-an itu dipercayai memecahkan kesemua patung berkenaan dengan menggunakan sebatang spana paip. Pengerusi kuil MS Tanah Balan, 48 tahun berkata, lelaki yang dipercayai melakukan perbuatan itu berjaya diberkas di padang berhampiran kuil berkenaan hasil gambaran daripada saksi yang melihat kejadian. Tanah Balan berkata kerugian dianggarkan bernilai RM80,000. Sementara itu, Timbalan Ketua Polis Perak, Datuk Lim Hong Xuan, menasihatkan semua pihak supaya tidak membuat sebarang kenyataan atau spekulasi tidak bertanggungjawab yang boleh menjejaskan siasatan polis. Kes kini disiasat mengikut Seksyen 295, 427 dan 448 Kanun Keseksaan serta Seksyen 6-3 Akta Imigresen 1959 Palang 1963.